Comel tak? Macam gerak, tak segerak sama banyak. Tapi itu bukan tujuan dia. Okay, tujuan dia kasih resident. Okay. Comel tak buku tak? Arki kabinet design dia. Comel dia. Comel. Apa ni? Untuk dekat sini, ni owner semalam kita pergi ambil dekat Ceras. Kunci dengan dia. Untuk buat 2 biji rumah dekat sini. 1 biji lagi hari Isnin baru ambil kunci. So yang ni dia dah bagi. Yang ni tingkat 17. Jom satu rumah 51,600. Okay, kita marah agak ni. Oh, tak lepas ah. Oh, tak lepas ah. Digelak. Makan ke? Makan apa? Oh, sedap ah. Tak ada lebih ah? Tak ada. You dari mana? Nepal ah. Ada orang mau kerja? Kerja kabinet. Tak ada. Pandai tara, itu kalau orang pandai kan itu tara. Ya, dengar lagu. Kia kerja? Okay. Tengah makan. Okay, let's jom. Ni rumah dia. Cantik. Okay, siapa yang tegur geng? Siapa yang ada dekat saya berjaya ni? Okay. Contoh kalau korang tegur, kita dah standby dah cash tau. Cash kita dah standby, selalu standby dalam poket. So kalau korang tegur je bos RK ni, bos RK bagi ni. Duit korang dah bawa. Okay, 17. Okay, rumah dia ke sana geng. Ke sana. Korang tegur je bos RK. Janji korang follow je, kita bagi ni. Memang selalu kita bawa cash. Kita standby untuk follower kita. Follow. Follow. Korang tegur je. Jumpa mana-mana bos RK, korang tegur je. Okay. Ni rumah first. Oh, tu ni lah rumah dia ni. Betul kan? Betul. 17. Ni lah rumah dia. Uish. Work in process. Tu, renovation. Dah ada dah. Permit dah ada dah. Aduhai. Let's jom. Jangan bagi jatuh. Dia licin. So sini kita ambil dia berapa? Tengok. 865. Okey, mana luar? 865. Ni. Ni beam. 865. Okey. So yang ni kita kena ambil full height lah, supaya kita boleh tolak satu kaki dekat bawah untuk show right. Sama 29. Semua sama saja. Okey. Mana kunci tadi sini? Kunci ni aduhai letak sini. Ni orang ngekon lah ni, letak macam tu. Aduhai. Janganlah buat kerja cincai-cincai macam ni. Jangan bagi bos RK marah. Okay. Okay kan? Luncur.
Satu biji rumah lagi hari Isnin lah. Kita tunjuk. Okay. Apa pun. Janji. Jual. Like, comment, follow, share, geng. Okay.